Terima kasih kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum dan selamat pagi. Yang dihormati Puan Pengetua YDP PIBG Barisan Penolong Kanan, Ketua-Ketua Bidang, Guru-Guru, Exco PIBG, Ibu Bapa yang hadir, rakan-rakan seperjuangan serta adik-adik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, keputusan yang telah saya peroleh merupakan hasil usaha dan titik penuh guru-guru yang tidak pernah jemu membimbing saya. Sebagai pembuka bicara, saya ingin berkongsi tip-tip belajar yang mendorong saya mencapai keputusan cemerlang ini. Yang pertama, jaga adab dengan orang sekeliling, terutamanya guru, sama ada dari segi perbuatan maupun percakapan. Yang kedua, bijak dalam memilih rakan yang positif, yang serius semasa belajar. Yang ketiga, tinggalkan perkara yang tidak penting, contohnya percintaan ketika zaman persekolahan. Yang keempat, berdoa, jaga hubungan dengan Tuhan. Yang terakhir sekali, kenal pasti teknik belajar yang sesuai dan bahagikan masa dengan sebaik-baiknya. Adik-adik yang bakal menduduki SPM, percayalah bahawa kamu semua belum terlambat. Gunakan peluang yang ada sekarang untuk memastikan diri kamu mempunyai masa depan yang cerah dalam genggaman. Saya juga pernah gagal dalam peperiksaan sekolah. Saya juga pernah kecewa dengan prestasi saya. Namun, cikgu selalu berpesan untuk menjadikan kegagalan tersebut sebagai pengajaran dan bukan alasan untuk menyerah. Jangan termakan dengan hasutan SPM hanyalah sehelai kertas. Kerana sudah terang lagi bersuluh, sehelai kertas itulah yang akan membuka pintu peluang untuk kita melangkah ke tahap yang seterusnya. Kita datang ke sekolah bukan sekadar untuk hadir dan belajar, tetapi untuk memastikan diri benar-benar berilmu dan berpelajaran. Dan apabila kita benar-benar berusaha, manisnya keputusan cemerlang itu akan terasa lebih bermakna. Dalam ruang dan peluang ini, saya ingin berterima kasih kepada semua guru SMK STAR yang telah mendidik saya selama 5 tahun saya bersekolah di sini. Semua guru melayani saya dengan baik, mengajar saya dengan sabar dan lembut, menegur ketika saya membuat kesilapan. Tanpa mereka, saya mungkin tidak dapat berdiri di pentas ini hari ini. Kepada rakan-rakan saya, syabas dan tahniah atas keputusan yang diperoleh. Saya doakan kita semua dapat melanjutkan pelajaran ke Menara Gading dan terus cemerlang di manapun kita berada, menjulang nama baik sekolah. Tidak lupa juga kepada ahli keluarga saya yang menjadi saksi kerja keras saya, yang menjadi pembakar semangat saya untuk mencapai kecemerlangan. Arwah ibu bapa saya tidak dapat berada di sisi saya hari ini, tapi saya yakin mereka bangga dengan apa yang telah saya capai. Saya bersyukur kerana Allah hadirkan guru-guru yang menyayangi saya seperti anak dan rakan-rakan yang melayani saya seperti keluarga. Kata Puan Pengetua kita, Cikgu Faridah, kejayaan bukan datang dari usaha kita semata-mata, tapi terselip juga doa ibu bapa, guru-guru, orang sekeliling yang menantikan kejayaan kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih.